Sebenarnya kita sebar gambar makanan ke, kita jual makanan ke, dia tidaklah salah pada bulan Ramadan, selama mana bukan untuk orang yang tidak berpuasa. Sebab kalau kita tengok makanan, bukan lagi kita kedai rucik tu berlambak makanan yang dipaparkan pada bulan puasa. Jadi tidak menjadi masalah pun. Cuma kalaulah ada orang-orang tertentu yang sensitif poh gambar sebab baru nak belajar puasa, umur 43 baru nak belajar puasa, tu haria lah. Tu haria. Sebab makanan ni kita pergi kedai rucik tu berlambak makanan yang boleh kita makan. Jadi kena marah tu kedai rucik, awak bulan puasa kena tutup dah ke, jangan jual dah ke makanan. Jadi tak ada masalah je. Poh makanan tu tidak menjadi masalah. Cuma selagilah kita kalau kita nak poh makanan, kalau makanan yang mewah-mewah tu kita kena ra'i juga. Bukan semua orang mampu makan seperti mana yang kita makan. Jadi tu kita kena ra'i lah. Jadi cukup dah benda yang kita je buat perkara tersebut. Di sana ada pepatah Arab menyebut setiap nikmat ni ada hasud, ada orang yang iri hati. Jadi kita kena jagalah perkara tersebut. Wallahu a'lam.